Selamat datang ke perlawanan Liga Super yang paling dasar. Invisible United menentang Iron Tank. Dan perlawanan hari ini akan jadi lebih tegang daripada biasa. Pemenangnya akan mara ke perlawanan akhir Liga Super. Super Strikers menempah tiketnya minggu lepas dan tak syak lagi akan memerhatikan perlawanan ini secara dekat. Teruslah dapat tengok diorang main. Mereka semua tu teruk. Kalau kita nak cari 4 gol dah sekarang ni. Betul tu. Ya. Tolonglah kawan. Pertahanan yang mengawal permainan ni. Pertahanan. Oh, maksud awak pemain yang saya lepas masa menjadikan gol tu ke? Automatik mengambil lontaran ke dalam. Mampukah United lakukan sesuatu? Tak tahulah, Mac. Dia agak jauh dari kotak penalti. Ini memangnya tak bagus. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejak keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku super striker. Super Strikers! Super Strikers! Setiap langkah bagaikan wira seolah bergema. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Dan begitulah keadaannya. Dominasi yang hebat dari Invisible United. Semuanya berterima kasih kepada bintang baru mereka. Automatic. Ya, melainkan Super Strikers dapat cara nak menghalangnya, ia akan jadi kemenangan automatik untuk United di perlawanan akhir. Ya, memang habislah kita nanti. Tapi awak berdua boleh halang apa saja di udara. Ya, tak bolehkah awak tandukkannya keluar? Tandukan takkan dapat bantu kami dalam lontaran jauh. Apa yang awak cakap ni? Antara lintang dan sudut perlukan ketinggian untuk pergi jauh. Tapi lontaran otomatik adalah rendah dan kuat. Macam bola meriam. Sedikit sentuhan dari sesiapa. Walaupun pertahanan kita sendiri, bola akan terus masuk ke dalam jaring. Iya. Oh. Macam bola meriam, ya. Rasanya saya tahu orang yang boleh tolong kita. Ya, Coach. Orang ni mungkin dah bantu Shakes, tapi tandukan bertahan sangat-sangat berbeza. Percaya saya, kawan. Kaedahnya memang luar biasa sikit. Kuasa, Kemudahannya memang agak rendah. ketepatan, Dan dia memang sangat mendesak. keberanian. Tapi bila sebut tentang tandukan, tak ada orang yang lebih baik dari El Ariete. Si kayu pelantak. Baiklah. Bunyi latihan tu macam ada ketegaran sikit. Macam saya satu-satunya pemain yang lulus. Betul kata Shakes. Kalau ada orang yang boleh persiapkan awak untuk menghadapi automatik orangnya El Erete, awak ada seminggu sebelum perlawanan akhir. Buat sampai jadi. Awak dengar Sheikh cakap, kemungkinan besar orang ni sedang menunggu kita.
dengan sebuah meriam. Oh, baiklah. Tunjukkan pada El Ariete, pertahanan Super Strikers bersedia untuk apa-apa saja. Super Strikers, selamat datang ke latihan tandukan. Ambillah beg hadiah ikhlas percuma ni. Saya memang tak bersedia untuk ini. Kalau nak belajar macam mana nak menanduk, awak mesti kuasai 3 kemahiran asas. Mula-mula, kuasa. Ketepatan. Dan keberanian. Hello? Sheikh, latihan El Ariete adalah yang paling teruk. Tempat ni ialah sebuah taman tema. Perangkap lancur. Memang gimmick semata-mata. Awak pasti ke yang itu ialah El Ariete yang sama? Sebab latihan yang saya buat tak masuk akal. Mungkin awak penyerang tak faham apa maksudnya latihan tega yang sebenarnya. Kalau awak tak percaya, cuba tengok dalam buku graduasi El Ariete. Nama saya saja yang ada dalam tu. Apa sajalah. Kita pun sama tegar dengan pemain pertahanan. Ya, malahan saya nak pergi ke spa siang sekarang ni untuk dapatkan urutan ikatan tegar keluar dari otot-otot saya. Ya, bagus idea tu. Saya nak suruh mereka buat rawatan batu panas yang ekstra. Ayo kawan, kita dah banyak buang masa di sini. Latihan yang betul-betul. Sudahlah. Sheikh tak tahu apa yang dia cakapkan. Yalah, kawan kita tu ingat yang melompat kota ni ialah tega. Baiklah, yelah. Kita cari buku tu. Awak rasa mana El Ariete menyimpannya? Kalaulah memang wujud buku tu. Lepas tu buat 300 tekan tubi, gusti dengan mus. Dan lari naik ke atas gunung, ke belakang. Kita memang setegar tu. Jadi, dah terjawab ke soalan awak tu tadi? Tak. Saya tanya macam mana Block dan North Shore nak halang lontaran automatik. Si pemalas tu sedang berehat di Ibiza. Mencurigakan. Tak mungkin coach berikan masa rehat kepada pertahanan sebelum perlawanan khas. Tak kisahlah tu, Vince. Kita dah ada dia. Kita takkan kalah. Silap. Lontaran automatik cumalah langkah pertama untuk menjamin kemenangan kita. Dan apa langkah kedua? Sabotage. Dah semestinya. Si pemalas tu sedang berehat di Ibiza. Jadi, apa ada di Ibiza? Si kayu pelantap. Kalau ini barulah betul. Berzagal! Buku tu. Berzagal, bro! Memang betul lah. Memang Sheikh satu-satunya yang lulus. Hey! Kawasan ni adalah kawasan larangan. Apa yang awak berdua buat di sini? Mencari latihan menanduk yang sebenarnya yang awak berikan pada Sheikh. Memang itulah latihan masa Sheikh datang dulu. Cuma lebih selamat dalam suasana yang lebih terkawal. Circle. Kami akan menghadapi pelontar yang sukar dihalang. Kami perlukan latihan menanduk paling tega yang ada. Kami perlukan si kayu pelantang. Maaflah, saya bukan orang yang macam tu lagi. Latihan awak memang sangat-sangat tegar. Cuma seorang saja yang berjaya lulus. Sekarang awak tunjukkan pada sesiapa saja yang datang ke sini.
Ya, memang berbaloi. Baiklah orang muda. Awak nak latihan menanduk yang sebenarnya? Awak mendapatnya. Boleh tahan orang muda? Bila berita latihan tentang Shakes tersebar, semua orang nak datang belajar. Dan seperti awak, mereka sangat-sangat mendesak. Jadi saya berikan apa yang mereka mahukan. Tapi, saya sudah pun mencipta karya agung saya. Sesuatu yang saya sangka tak akan saya guna. Latihan menanduk yang terunggul. Jadi, tak siapa pernah lulus ni? Malah tak sesiapa pun pernah melihatnya. Hei, saya ingatkan kami orang pertama yang turun ke bawah ni. Itu bukannya orang. Mereka ialah lawan awak. Selamat datang ke berita kilat Liga Super. Saya Rob Lawson. Kawan-kawan. Sementara North Shore dan Block hilang sebelum perlawanan akhir, Skara nampaknya sangat berkeyakinan dia pergi bercuti ke Ibiza. Dia tu berikan penyerang yang tegar nama yang buruk. Saya akan pergi bercuti bila saya dah tak ada. Ya, kalau cuacanya bagus. Atau kalau ada jualan murah baju. Kawan-kawan, itu bukannya pergi bercuti. Itu sabotaj. Mesin saya akan mengajak awak untuk bertahan dari lontaran yang digelar suka dihalang itu. Kalau awak orang muda sanggup untuk menghadapinya. Tak pernah saya lihat sebuah tong jaringkan gol yang mudah. Jadi ajarlah kami, saudara. Apa kami nak buat? Berhenti berkelakuan seperti pertahanan. Lupakan tentang lawan awak. Serang bola tu seperti pemain penyerang. Tak payah nak kawal satu-satu. Tapi itu bertentangan dengan semua yang dah kami pelajari. Tiada resiko. Tiada ganjaran. Ditutup. Ini teruk lah. Jadi, di mana jurulatih menanduk yang terkenal tu? Tak tahu. Hari ini dia ambil cuti lah. Atau mungkin dia sedang berikan latihan peribadi. Ayo orang muda, saya ingatkan awak nak jadi pemain yang tegar. Ya, awak berjaya. Masuk pokok. Cantik. Ya. Sekarang, untuk hantar awak pulang pada masa untuk... Maaf si kalah, tapi Invisible United akan bertahta di tangga Liga musim ini. Sekarang, apa pula orang muda? Awak rasa kita boleh lakukan? Bagaimana? Tiada risiko, tiada ganjaran.
Bukan itu yang saya maksudkan. Si pandai? Boleh tahan untuk pemain penyerang, kan? Hei, kawan-kawan! Wah, wah, wah. Akhirnya pemain pertahanan munculkan diri. Bukan awak berdua saja yang menjalani latihan yang tegar. Kami berjalan di laluan yang panas, berkaki ayam. Dan cuma rehat 10 minit sebelum kami pergi berenang. Dan awak dah belajar macam mana nak halang lontaran automatik? Roll! Ya, rupa-rupanya helahnya ialah hanya menyerang bola macam pemain penyerang. Ha! Dah cakap yang pemain penyerang ialah yang paling tega. Block dan lock mungkin boleh halang automatik, tapi awak semua diperlukan untuk menang trofi. 1, 2, 3. Super Strikers! Jadi saya jatuhkannya dan saya kata kami akan bertahta di tangga. Ha? Sebab itu, saya ada 3 langkah untuk menjamin kemenangan. Oh, iya ke? Apa yang ketiga? Sentiasa ada rancangan di dalam poket awak. Baiklah, Encik Kepala Bagi. Saya ada satu misi terakhir untuk awak. Selamat datang ke pelawanan akhir Liga Super. Invisible United menentang Super Strikers. Sambutan hangat untuk kedua-dua pasukan hari ini. Dan sambutan hebat untuk saya. Pastinya United pilihan hari ini. Hinggakan Iron Tank tiada jawapan untuk lontaran masuk automatik. Mampukah pertahanan Super Strikers melakukan lebih baik? Permainan bermula. Tekaan mudah untuk perancangan Invisible United. Ya, buatkan bola keluar. Dan ke dalam tangan bahaya automatik. Kedudukan luar kebiasaan dari North dan Block. Awak perlu mengawal pemain. Ya, itu yang kami ingat dulu. Saya harap awak berdua tahu apa yang awak buat. Dan itu pun dia, lontaran jauh yang berbahaya. Macam tak percaya. Lontaran sukar dihalang, baru sahaja dihalang. Cantik! Yeah! Persembahan menakjubkan dari Block dan North Shore. Tapi perlukan lebih dari bertahan untuk menang, Brenda. Betul. Kalau berterusan begini, kita akan ada sepakan penalti. Ha! Inilah masanya. Baiklah semua, berkumpul kejap. Tinggal 3 minit lagi. Kawan-kawan, Mereka menarik penjaga gol ke depan. Pemain tambahan, ini memang akan seimbangkan pasukan United sepenuhnya. Tapi ia memang berikan kita peluang untuk buat serangan balas. Ya, kalau kita boleh dapat kuasai bola semula. Dan juga pantas. Jadi, ada idea tak? awak pasti ke kawan? Bunyi itu macam sangat berisiko. Tiada risiko. Peluang terakhir perlawanan ini. Adakah penjaga gol akan membuat perbezaan? Ya, nampaknya mereka berjaya buat Super Striker serap. Akhirnya North dan Block mengawal pemain United. Dan itu dia larian dari automatik. Oh! Lontarannya hebat. Apa yang Block lakukan? Dia menanduk bola terus kepada golnya sendiri. Apa? Super Striker rancangkan itu ke? Hahaha, yang tu memangnya risiko. Berapa laju, awak boleh berlari. Balik ke belakang! Semua orang, balik ke belakang!
Super Strikers menjaringkannya di saat-saat akhir. Ya, kita memang ingat penjaga gol akan buat perbezaan. Cuma tak teka penjaga gol yang mana. Kawan-kawan, rasanya itu dah buktikan pertahanan dan penyerang memangnya lembik. Penjaga gol lah yang paling tegak. Hei, apa yang kelakar sangat? Bagus sangatlah rancangan 3 langkah awak, Vince. Saya tak pernah kata cuma ada 3 langkah sahaja. Oh iya ke? Apa yang seterusnya? Kalau tak boleh kalahkannya, sertai mereka. Siapa tu? Apa awak nak? Oh, cuma seorang bekas pelajar. Orang muda. Gerakan tu yang paling berisiko yang pernah saya lihat. Jadi, awak nak ikut nasihat awak sendiri dan terus dengan latihan menanduk sebenar? Tiada risiko, tiada ganjaran, kan? Ya, memang itu yang saya fikirkan. Selamat datang ke latihan menanduk.